مرحبا مشاهدينا الأحباء، معكم أستاذة أمل معلمتكم في اللغة العربية والأدب والبلاغة. اليوم إن شاء الله سندرس عن الفعل اللازم والمتعدي. هيا بنا معا. ما هو فعل اللازم وما هو فعل المتعدي؟ الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به. Maksudnya kata kerja menyertai dengan fa'il sahaja, tidak memerlukan kepada maf'ul bih untuk melengkapkan maknanya. Contoh, jalasa at-talibu, pelajar itu telah duduk, maka tidak memerlukan kepada maf'ulun bih. Begitu juga nama at-tiflu, tidak memerlukan kepada maf'ulun bih. ثانياً، الفعل المتعدي هو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله بل يحتاج إلى مفعول به. Maksudnya kata kerja yang tidak cukup dengan fa'il sahaja tetapi memerlukan maf'ulun bih untuk menyempurnakan maknanya. Contoh fa'il mutaaddi, kataba at-talibu ad-darsa. Di situ terdapatnya maf'ulun bih. Syariba al-talibu al-ma'a. Al-ma'a adalah maf'ulun bih. Izan fa'il mutaaddi fa'il maf'ulun bih. خلاصة القول أن فعل اللازم لا يحتاج إلى مفعول به، ولكن